apa saya kata siapa yang buat. Dia kata awak duduk kat mana? Saya kata saya duduk Taman Tirai Yampang. Siapa yang kata? Siapa yang tanya? Bomo yang tanya? Bomo tu lah yang tanya. Siapa yang jawab? Saya yang jawab. Macam mana you jawab? Dia tanya saya rasa macam dengar dia tanya saya. Mana tinggal? Habis tu saya tanya dia, bomo mana yang dibit dengan ubat dia kenalan saya. Dia kata ni bahagian Ampang lah. Siapa yang jawab? Saya jawab lah. Akak sedar ke tak sedar masa tu? Ya? Akak sedar ke tak sedar masa tu? Masa tu tak sedar lah. Ingat tak ingat lah. Jadi cerita ni pun ingat tak ingat je lah. Masa tu macam Betul tak Kak Betul tak Kak Habis tu dia tanya dari mana. Disebut dah kampung-kampung tu. Dari Ampang sampai ke Lembah Jaya. Saya sebut semua nama kampung yang ada di Jalan Ampang tu. Siapa yang sebut? Satu kampung yang kamu tak sebut. Siapa yang saya nanti Kak. Kak Ya? Saya tak faham. Saya rasa pendengar lain pun tak faham. Siapa yang menjawab soalan tu? Soalan tu? Siapa yang menjawab soalan? Soalan tu dari saya. Yang menanya soalan tu bomo tu. Macam mana akak boleh tahu itu soalannya sedangkan akak tak sedar? Macam mana akak boleh bercerita dengan saya hari ini sedangkan pada ketika itu akak tak sedar? Macam saya bukan tak sedar langsung, macam sedar tak sedar lah. Tak sedar ketika itu namanya tak sedarkan diri tu. Bukan tak sedar diri habis. Dia kata saya rasa macam sedar tak sedar lah. Sedar? Dia kurang dengar tak dengar gitulah. Macam mana? Apa yang menyebabkan akak menjawab? Dia tanya saya jawab lah. Dia kata sebut nama kampung yang ada di Jalan Ampang. Jalan Ampang tu dari awal saya sebut sampai ke habis Lembah Jaya. Dia kata satu kampung yang awak tak sebut. Tapi satu kampung lama saya teringat sendiri, kampung Berembang lah. Maka dari kampung itulah katanya? Dia kata orang tu mengubat di situlah yang ubat kenakan saya. Akak tinggal di kampung mana? Ya? Akak tinggal di kampung mana? Yang orang yang membuatkan saya tu orang dekat rumah saya. Okey. Dia macam kata dia macam iri hati lah dengan saya. Orang tu. Pasal apa? Saya tanya kenapa dia iri hati dengan saya. Pasal saya ni macam pergi kerja pagi balik petang jadi macam macam dia sakit hati lah dengan saya. Hai. Mudahnya orang sakit hati dengan kakak. Sakit hati pasal macam dia boleh, saya macam bebas lah kan. Dia tak bebas, itulah dia tu suri rumah. Ada ke macam itu? Tak ada. Saya rasa ada jawapan lain. Itulah yang suruh saya pelik tu. Sebenarnya dia ni ada sakit hati dengan saya. Nampak akak ni. Nampak akak. Sedangkan hidup dia lagi lebih daripada saya. Tengok. Dia ini akibat ni macam orang lemah tu kata dia iri hati lah. Satu iri hati dengan saya. Nanti dulu. Jangan cepat menyalahkan orang lain Kak Oi. Tenang Kak. Ya. Jangan cepat menyalahkan orang lain Kak. Itu nak salahkan orang lain macam dia tu, rasa saya macam orang bomo tu dah kata jelas lah apa, dia kata daripada rumah awak orang ni dekat sebelah-sebelah. Alah, mana akak? Orang lain tak ada sakit hati dengan saya, tak ada macam ada kesefahamannya orang tu je lah. Mana akak confirm dia? Agak dia macam ni lah Kak ya. Sebagai orang yang senior dari saya, iaitu orang-orang macam kakak ni, janganlah cepat meletakkan tak puas hati dengan orang. Kalau kita cepat sangat nanti benda tu pun cepat datang dan cepat masuk. Kak faham tak Kak? Halo Kak. Ya. Tak apalah Kak ya. Okay. Akak perlu banyak berehat lah. InsyaAllah ni buat masa ni dia setelah saya ubat kan, badan saya okey dah lah. Ya Kak, insyaAllah Kak kira sihat lah. Kalau dulu nak membungkuk sikit pun tak boleh. Sekarang kira okey lah. InsyaAllah. Jaga diri baik Kak ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. My friend.